Hai semua, selamat datang ke hari pertama anda di tapak kerja. Hari ini, saya sangat teruja untuk bawa anda mendalami satu sesi penerangan yang agak istimewa. Kita akan menyelami dunia sistem elektrikal. Anda tahu kan setiap kali kita petik suis lampu, buka aircon ataupun tengok skrin di hadapan anda sekarang ni, semuanya bergantung pada satu sistem grid yang sangat rumit tapi cukup tersusun. Jadi hari ini kita nak bongkar apa rahsia di sebalik sistem tu. Sila pakai topi keselamatan anda sebab kita akan bermula sekarang. Cuba bayangkan macam ni. Anda diberi satu pelan atau lukisan pembinaan. Pernah tak anda tengok garisan-garisan pelik dan simbol-simbol kecil ke atas pelan tu dan terfikir, apa sebenarnya benda ni semua? Serius, ia nampak macam satu kod rahsia kan? Yang menariknya tentang topik kita hari ini ialah kita akan menyakut bahasa rahsia pendawaian elektrik ini bersama-sama. Menjelang akhir sesi penerangan ini, anda tak akan lagi nampak garisan rawak. Sebaliknya, anda akan nampak satu laluan tenaga yang hidup. Okey, ini dia peta laluan atau roadmap kita untuk hari ini. Pertama, asas bekalan tenaga elektrik. Kedua, membaca lukisan pembinaan. Ketiga, spesifikasi dan prosedur. Keempat, bahan pendawaian. Kelima, alatan pengujian. Dan yang terakhir, keselamatan tapak. Jom kita mula. Kita masuk bahagian pertama, asas bekalan tenaga elektrik. Sebelum kita potong walau satu wayar pun, kita kena faham dulu dari mana datangnya nadi yang menghidupkan bangunan kita ni. Sistem bekalan elektrik dipasang dengan satu tujuan utama, iaitu menyalurkan arus ke kelengkapan harian kita macam lampu, kipas dan soket dengan selamat. Tapi siapa yang bekalkan arus ni? Kalau di Malaysia, tenaga kita dibekalkan oleh pemegang lesen utama iaitu TNB di Semenanjung, SSB di Sabah dan Esco di Sarawak. Tugas kita sebagai pengamal elektrik adalah menjadi perantara yang selamat antara pembekal gergasi ini dengan pengguna di rumah. Seterusnya, bahagian kedua, membaca lukisan pembinaan. Sekarang kita dah tahu dari mana sumber kuasa tu datang, mari kita rancang laluannya pula. Anggaplah simbol-simbol ni sebagai abjad atau bahasa rahsia kerjaya kita. Setiap pendawaian wajib bermula dengan lukisan. Kita ada suis utama, ini pintu gerbang utama untuk keseluruhan arus. Lepas tu ada meter kilowatt jam. Yang ni pihak pembekal lunar untuk kira berapa banyak elektrik kita pakai. Kita juga ada suis satu hala yang biasa kita tekan kat rumah tu dan bar untuk neutral serta bumi yang memang sangat penting untuk lengkapkan litar dengan selamat. Kalau tak kenal abjad ni, memang tak bolehlah kita nak baca ayat pada pelan pembinaan. Jom kita teruskan belajar bahasa rahsia ni dengan kelengkapan harian pula. Row ceiling tu sebenarnya tempat kita gantung kipas atau lampu ke atas tu. Soket keluaran pula, inilah palam kuasa tempat anda selalu charge telefon. Dan perhatikan juga beza antara poin lampu biasa dengan lampu pendap floor atau lampu tiup panjang tu. Kenapa penting nak tahu simbol ni? Sebab kita nak pastikan setiap bilik dapat pencahayaan dan soket yang betul, tepat pada tempat yang sepatutnya. Dan bila kita gabungkan semua abjad tadi, inilah hasilnya. Anda dapat satu keseluruhan peta topografi untuk sebuah rumah. Nampak tak macam mana garis putus-putus tu menyambungkan suis di dinding terus ke poin lampu di tengah-tengah ruang tamu atau bilik tidur? Ini bukan sekadar lukisan biasa, tahu tak? Ini adalah perancangan yang sangat teliti untuk pastikan arus elektrik mengalir secara logik dan paling penting, selamat ke setiap penjuru rumah tanpa berlakunya lebihan beban. Masuk bahagian 3, spesifikasi dan prosedur pendawaian. Pandai baca peta tu satu hal, tapi ikut undang-undang jalan raya tu hal yang berbeza. Sebagai apprentice, dengar sini baik-baik. Sebelum anda pegang walau satu pemutar skru pun, ada prosedur ketat yang kita wajib patuh di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990. Langkah pertama, kita siapkan pelan lukisan dan spesifikasi jenis kabel. Kemudian, hantar pelan tu kepada pihak berkuasa untuk kelulusan. Kita wajib dapat kelulusan yang bertulis dulu. Kenapa? Supaya perlindungan pengguna, keselamatan pendawaian dan keselamatan bangunan betul-betul terjamin. Lepas dapat kelulusan rasmi, barulah kita boleh mula kerja fizikal. Kita beralih ke bahagian 4, bahan utama pendawaian elektrik. Dah dapat kelulusan? Cun! Sekarang kita masuk ke dunia fizikal di sebalik dinding kita. Ada dua komponen utama yang sentiasa bekerjasama kat sini. Yang pertama ialah pembuluh atau kita selalu sebut conduit. Ia boleh dibuat dari logam, aluminium atau PVC. Tugas conduit ni adalah sebagai perisai fizikal dan bagi laluan tu nampak teratur. Komponen kedua pula ialah kabel.
Kabel ni ibarat urat nadi yang bawa arus tu sendiri. Ia dibalut dengan bahan penebat macam PVC atau getah. Penebat ni sangat kritikal ya, sebab ia halang elektron daripada bocor keluar dan bahayakan kita. Pendek kata, pembuluh lindungi kabel dan kabel bawa kuasa. Memang kombinasi yang sempurna. Alright, bahagian 5, penggunaan alatan pengujian elektrik. Elektrik ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi kita perlukan alat diagnostik khusus. Inilah sahabat baik pertama anda di tapak kerja. Panel ujian atau test pen. Nampak simple je kan macam pemutar skru lut sinar biasa. Tapi jangan main-main. Ini adalah alat yang boleh selamatkan nyawa anda. Cara guna test pen ni sangat pantas dan praktikal. Anda cuma perlu pegang pada pemegangnya yang bertebat tu dan sentuhkan hujung keluli pada litar atau wayar yang anda nak cek. Kalau mentol kecil kat dalam tu menyala, awas, litar tu tengah hidup dan ada arus mengalir. Dan yang bestnya, reka bentuk hujung test pen ni membolehkan anda ketatkan atau longgarkan skru terminal masa tengah buat pemeriksaan. Sangat mudah tapi sangat berkesan. Sekarang kita beralih kepada alat yang lebih canggih sikit. Kenalkan meter pelbagai atau multimeter. Kalau test pen tadi cuma bagi tahu ada atau tak ada elektrik, multimeter pula akan bagi tahu anda jumlah bacaan yang tepat. Ingat, keselamatan kena sentiasa diutamakan bila guna multimeter. Mula-mula, setkan jenis pengujian pada dial dia tu. Kemudian, dengan tangan yang stabil, letakkan satu probe pada litar hidup dan satu lagi probe pada litar neutral. Serta-merta, jarum penunjuk akan bergerak bagi anda bacaan voltan, arus atau rintangan yang tepat. Skil gunakan alat inilah yang membezakan antara juruteknik biasa dengan pakar yang betul-betul faham apa yang sedang berlaku dalam sesuatu litar. Dan untuk tugas yang lebih spesifik, kita ada 2 alat yang cukup hebat ni. Satu ialah meter clamp. Apa yang awesome sangat pasal alat ni ialah anda tak payah potong wayar pun. Cuma kepitkan je rahang dia kat sekeliling satu wayar dan dia akan terus paparkan jumlah arus yang tengah mengalir. Satu lagi alat ialah tachometer. Anda cuma halakan atau sentuh alat ni kat motor elektrik yang tengah berpusing untuk cek RPM atau kelajuan dia. 2 alat ni memang rahsia industri yang boleh jimatkan banyak masa kerja kita. Okey, tolong beri perhatian kat sini sebab ujian ini betul-betul menyelamatkan nyawa. Swiss RCCB kat kotak agihan utama di rumah anda tu dicipta khas untuk putuskan bekalan kalau ada arus yang bocor. Macam mana nak test? Anda onkan Swiss tu, lepas tu tekan butang test. Kalau dia dalam keadaan baik, dia akan automatic trip atau jatuh ke off berserta bunyi klik yang kuat. Tapi macam mana kalau anda tekan butang tu dan tak ada apa-apa berlaku? Maksudnya litar tu bocor dan ia sangat-sangat berbahaya. Swiss tu wajib diganti serta-merta. Jangan sesekali ambil risiko. Masuk bahagian akhir kita, bahagian 6, amalan keselamatan tapak kerja. Alang-alang kita tengah cakap pasal selamatkan nyawa tadi kan, sebenarnya kehebatan teknikal anda tak ada maknanya kalau anda tak balik rumah dengan selamat. Di tapak kerja yang bising dan sibuk, kod warna ni berkomunikasi dengan kita secara pantas. Kalau anda nampak merah, berhenti terus. Itu larangan mutlak. Biru pula maksudnya mandatory, benda wajib buat macam pakai topi keselamatan. Kuning tu amaran bahaya macam voltan tinggi. Dan hijau akan tunjukkan anda ke arah tempat yang selamat. Bila anda hafal warna-warna ni, anda dah faham peraturan tapak kerja sebelum sesiapa pun buka mulut. Dan yang ni adalah perisai pelindung peribadi anda. Peralatan perlindungan diri atau PPE ni adalah barisan pertahanan terakhir kita. Topi keselamatan untuk lindungi kepala, kasut keselamatan bertapak besi untuk elak terpijak paku, sarung tangan bertebat untuk cengkaman yang kukuh, cermin mata pelindung untuk elak percikan dan jaket pantulan cahaya supaya orang lain kat tapak tu nampak anda. Rule of thumb dia mudah je, jangan mula kerja kalau tak pakai semua ni. Tolong sematkan falsafah utama ni betul-betul dalam minda anda. Tahu baca bahasa rahsia lukisan pembinaan, sikit pun tak bermakna kalau anda tak pakai PPE dan tak hormat protokol keselamatan. Anda boleh jadi pakar pendawaian yang paling genius dalam dunia, tapi elektrik tak kenal arti kompromi. Kepakaran teknikal kita mesti sentiasa seiring dengan disiplin keselamatan yang tinggi. Jadi, kita dah pun sampai ke penghujung sesi penerangan kita hari ini. Sebelum kita berpisah, saya ada satu soalan nak tanya. Lepas ni, bila anda nak cucuk caja kat soket dinding rumah tu, apa yang anda akan nampak?
Adakah anda cuma nampak sekeping plastik soket yang biasa? Atau adakah minda anda sekarang akan terbayangkan pembuluh, kabel bertebal-tebal, lukisan pelan yang teliti, Swiss RCCB yang sentiasa berjaga-jaga dan tenaga pekerja profesional di sebaliknya? Saya harap dunia elektrik yang tersembunyi selama ni kini dah jauh lebih terang di mata anda. Terus cari ilmu, sentiasa utamakan keselamatan waktu bekerja dan terima kasih sebab luangkan masa bersama saya hari ini.